Hari yang ke berapa tah? Hari Sabtu Hari apa tah banjir lupa dah. So kita nak pergi tengok rumah kita hari ni. So kita pakai sikit make up sikit lah ya, supaya ada vibes positif sikit nak tengok rumah ni. Honestly rumah ni aku tak duduk lagi pun, cuma ada barang sikit lah macam katil dan peti. So kita nak pergi tengok ya, air masuk ke tak dalam rumah. Mari kita tengok. Okay, kita tengok rumah kita, tengok air masuk ke tak dalam rumah kita. Yang penting make up point. Agak simple je guys. Ini keadaan rumah bekas banjir guys. Bila kita tengok kat dalam apa jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Mana pintu ni ya? Ketat sangat. Masuk masuk sikit. Susahnya nak buka. Tak boleh masuk lah guys. Ke bawah tu sepak kat tu. Dulu. Abang katuk lah banyak. Tu katuk dah cepat. Katuk. Abang suah abang katuk bang, abang katuk. We need Clorox. Benda masuk air. Oh. Ada anak ular. Anak ular. Ke ular beranak. Allahumma. Takut dah nak masuk. Woi, banyak oi. Woi, spoiler sebelah kau. Mana? Ni mipang ah. Ya Allah, banyak je binatang berbisa. Panah. Mana bang? Jangan duduk dekat Isu situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okay. Okay guys. Nasi putih kita. Nasi putih kita. Ya Allah, apa dah jadi ni? Takut ular je guys. Nasi kita. Nasi ni selamat. Nasi panjang. Petiku. Oh, what happened there? Beti. Takut nak. Buka pintu lah. Jadi takut dia pokok. Apa kita? Beti. Kucingnya. Kucingnya. Takut sesuatu je. Sesuatu yang melihat. Okay. Oh, what's that? Tengok bilik guys. Tinggi ya air. Wow. Mana katilku? Reboh weh. It grows. Oh my god. Katilku. Ni tengok bilik kita. Ya, ada ikan yang. Ya, ada ikan yang. Mana? Yang. Mana bang? Ya, ada ikan. Ada ikan dah apa? Ada ikan kan? Tu baku. Dah bilik. Busuknya. Katilku. Katilku. Ikan. Oh, ada anak ikan yang terdampar dekat sini. Wah, ikan Boleh dia. kek Isu lah kat reboh.
Wah, kecil lah. Oh my god. What happened? Kita takut nak buka nanti biar lelaki tu yang buka. Tak tahu nak mula dari mana. Sebab tak ada barangan ni. So ni mula-mula kita kena angkut segala kain-kain. Okay, kursi-kursi plastik ya, bukan kursi kayu. So macam tu lah. Peti ni tak tahulah function tetap lagi. Okay, tak tahu nak mula dari mana. Phải hay đâu mà Bila apa masak? Chef. Hello. Kita BBQ malam ni. Sim bolat. Kenapa? Kita tengok apa dalam rumah. Tengok apa yang belakang rumah. Kita tengok ya, masih dah preparation ni, ada pizza, pound, donut, nasi. Ya. Okay. Fresh lah guys, tak nampak. Ya, simple je malam ni. Simple je guys. Hello. Okay. Pakai foundation bawang dengan lipstick manis. Okay, bye. Kami BBQ malam ni dengan itu. Lepas tu kalau nak buat apa lagi? Kami hotel. Ini yang restoran mama. Mas. Sejuk dengan panas. Udah okey. Ada ingat tu. Ni kawan. Lipstick manis ya. Boleh bakul dulu. Isa dengan Mami. Mak ni apa yang buat tak buat lah, buat. Nasi. Nasi dia. Ingat juga kita kan makan pizza. Tu bapa nak makan ni. Chef. Tak yang Chef. Tengok sini. Mana macam cari tadi. Chef. Video. Let's go. Lebih great. Okay, go. Amin lagi, salam lagi. Salam lagi, cepat salam. Syifa salam dulu cepat. Syifa salam nak pergi sekolah. Balik je tu. Satu kerja lagi. Kerja dah sejam. Kena tali. Jadi ni very hebat rupanya. Kah. Jadi great. Belum gimah. Isa pula Isa. Sah, kebek. Bek. No. Bahagi. Tadi tak Bek Isa bek. ngaju siapa? Pergi sekolah. Okay, pergi sekolah. Ya, you pergi sekolah. Okay, jalan. Okay, tengok Mami. Gimah. Lengok. Abang. Amang Ambil. aja. Ambil.
Apa? Oh, tidur 15 minit. Tak buat. Main bat buat. Tak sedap. Baik. Amin. Sini, Sipah, sini. Ni, bagi kek, bagi. No. Dia nak pasang sendiri. Dia nak buat macam dia je, macam kita lah. Baik nak betul sikit. Jangan. Aku nak Sifah. Mula apa? Hello. Tata. No, Tata. Tata. Si. Titi. Tutu. Tata. Tata. Isa. Tata. Titi. Tutu. Tata. Titi. Alah, suka sangat. Ayo Aki. Ayo Aki. Ayo Aki. Satu bilik lagi.